Alhamdulillah sasai saudara kita dua orang ni hak kata hilang kena ambil kepada fraud scammer untuk jadi scammer sebelah Kambuja di tempat Paipit sasai. Hari ni tu bunyi khabar kata jumpa dah, bunyi khabar kata selamat dah. Cerita yang lagu mana? Mari kita dengar bersama sasai. Assalamualaikum sasai. Jadi sebelum tu sasai kita minta lah satu follower ataupun satu tip time. Itulah semangat bagi kami sasai. Terima kasih semua. Jadi kisah cerita yang kita dapat daripada Facebook yang bernama Waris Racotikan. Asal hak ni lah kita katanya asal. Jadi dia kata lagu ni asal. Sebenarnya dua orang adik ni dua orang saudara kita ni asal. Dia kena ambil pergi kepada sebelah Kambuja dah untuk nak bagi jadi fraud scammer dah asal. Telefon dia kena rapah. Pas pada dia tahu kata diri dia tu kena tipu asal. Dia pun cari jalan, cari pen kata dia tu sakit perut asal. Sakit perut, lepas tu suruh fraud jahat tu pergi beli ubat. Lepas tu celah-celah tu sana ketika fraud jahat tu beli ubat tu, dia pun cari jalan atau bedah pintu, lari tu beg. Pergi masuk dalam hotel, fraud jahat tu khabar. Pitah dah tapi pitah tak ada jumpa. Lalu tu dia ada jumpa dengan fraud sebelah Kemin ni atas sebelah dulu jumpa dengan orang molek. Alhamdulillah sana. Ada juga orang molek, lepas tu jumpa juga dengan orang molek. Situ kita kata alhamdulillah sana. Lepas dia jumpa dengan orang molek tu orang molek hak sebelah Kemin tu, dia mari hantar di sebelah negara sia kita tu dengan selamat. Lepas tu hari ni bunyi khabar kata selamat dah, duduk tempat tinggal dia dah dengan selamat sana. Kita ucaplah alhamdulillah. Lepas tu kita nak pesanlah kepada adik-adik mana, sai-sai mana hak nak cari kerja sana. Kalau tengok grup macam ni, grup kerja online, duit gaji mahal, lepas tu kena pergi obrom sana. Grup macam-macam ni kita kena fikir molek, kena fikir panjang, kena cek molek sana. Takut-takutnya duk pergi jadi seperti hak adik ni sana. Kita berdoa semoga adik ni adalah kes yang terakhir sana. Kita berdoa lagi semoga saudara kita tak ada bergaul, tak ada pergi masuk, tak ada kena tipu macam ni sana. Sekadar ni saya nak sapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.